Okey, selamat kembali ke Kaki Bola bersama Sinempor dan juga Kiran di saluran 119 dan juga TV9. Masa yang dinanti-nantikan. Kaki Mas! Ya! Anda boleh saksikan setiap minggu kita ada jemputan yang akan datang untuk mencuba kaki emas. Yap. Untuk cuba skor markah-markah yang tertinggi 3, 5, 8, 1, 2. Dan kita boleh saksikan apa setakat ni siapa yang paling tinggi kita? Yang paling tinggi masih lagi saya rasa Datuk Subhan Kamal. Dan juga dapatkan 8 mata, diikuti dengan Muhammad Asharuddin Putra dan juga Safiq Rahim. Yang lain semua belum ada mata. Artis setakat ini belum lagi ada dapat menjaringkan gol dan juga mendapat sebarang mata yang ada dekat sini. Okey? Jadi mampukah Nilofa dan juga Zain hari ini memecahkan tradisi itu? Sebenarnya hari ini Zain pressure lebih sikit kerana pasangan dia seorang wanita. Dan Nilofa tak pernah bermain bola sepak. Tak pernah, yes? Tak praktis pun. Tak praktis pun? Tak ada. Habis Zain lagi pressure Zain. Tak ada orang ajar dia pun tadi. Memang dia tak tahu apa sekarang ni. Kan? Okey. So kita mulakan dengan Zain dulu. Ya, 3 bola seorang. 3 bola. Right. Okay, Zain, ready? You can do it, man. Relax, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, go. Ya, tinggi. Bola terlepas. Okey, standby. 1, 2. Bola ketiga. Ketiga. Okey, Nilofa pula. Cubaan terbaik Nilofa. Habis aku. Dah boleh. Nilofa. Sekejap. Boleh buat sejarah hari ini. Jadi artis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena bagi tahu juga sebab dia wanita, kita bagi dia dekat depan sikit, satu meter di depan sikit pada lelaki lah. 1 meter selangkah. Okey. Alright, ready Lofa. Ingat apa yang saya ajar tadi? Okey. Takut. Standby. 1, 2, 3. Hampir. Zain kata, oh lega. Yang dua lagi tak apa. Straight. 1, 2, 3. Yo, hampir. Come on, Red. Straight. 1, 2, 3. Last one. Nampaknya. Nak juga last one? Nak last one. Sorry, tadi kira. Hari ini Zain, nasib baik Zain. Nasib baik tadi tu. 8 poin kot. Tapi dah habis. Kau bagi 3 je. Pegang bola. Okey. Habis dah. Cubaan yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Ya, semoga anda berdua lebih berjaya nanti. Zain dengan lakonan. Nilofa pun. better start practicing for our futsal match. So dia takkan bagi tahu lah dia sokong tim mana sebab Dia dia tak dapat tahu gol. Mas. Alah, please. Tapi dah masuk sini kan. Tak bagi tahu ke? Come on, Lofa. Orang tunggu ni. Siap je bang. Okey. Okey. Tim mana? Tim apa? Man U. Tak apalah. Terima kasih banyak daripada kita ada apa? Tak nak entertain. Kita ada Gua Cabar Lubuat.